Ramadan bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tapi bulan mendidik jiwa dan membentuk akhlak. Dalam bulan ini, kita semua dilatih untuk bersabar, bersyukur dalam setiap keadaan. Bersama kami, hari ini dua panel jemputan iaitu Ustazah Jamilah dan Ustazah Faizah. Assalamualaikum Ustazah Jamilah, Assalamualaikum Ustazah Faizah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih hari ini. Alhamdulillah. Sihat. Syukur. Ustazah, boleh saya anjurkan beberapa soalan? Ustazah Jamilah, apakah maksud sabar yang sebenar dalam Ramadan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada dua host kita pada hari ini dan terima kasih juga kepada TV PSS Cemetery yang memberi kepercayaan untuk membincangkan tajuk yang menarik hari ini, iaitu tajuk sabar dan syukur. Kalau kita tengok kepada maksud sabar, kalau nak difokuskan ke dalam Ramadan, maka maksud sabar ialah menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Bukan sahaja menahan diri dari lapar dan dahaga, tetapi juga mesti menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh menjadikan seseorang itu berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bulan Ramadan, bahagian sabar ni terbahagi kepada tiga. Yang pertama, sabar fizikal, iaitu kita tahan lapar, kita tahan dahaga, kemudian kita tahan daripada melakukan perkara-perkara yang berdosa. Ini adalah merupakan sabar yang sangat susah, kerana dia mendidik kita sabar pada sesuatu perkara yang susah. Makan, lapar kan, selalu kita makan kan, tapi dalam bulan puasa mendidik kita supaya sabar, ya, untuk mematuhi perintah Allah. Sabar yang kedua ialah sabar akhlak, iaitu bagaimana kalau seseorang itu dapat mengawal diri dia dari segi emosi dan juga marah. Okey, seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika ada seseorang yang memaki kamu, katakanlah sesungguhnya aku sedang berpuasa. Maksudnya apa? Maksud jangan marah kalau kita kena maki, jangan jawab balik. Kemudian jangan tinggikan suara, jangan mudah sentap kalau orang cari pasal. Itu adalah sabar dari segi akhlak, dan ini adalah merupakan intipati sabar dalam bulan Ramadan. Sabar yang ketiga adalah sabar iman. Sabar daripada melakukan perkara-perkara yang berdosa, jaga hati daripada buruk sangka, jaga lidah daripada mengumpat, jaga tangan daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Baik, terima kasih Ustazah. Mengapa murid sering gagal mengawal emosi ketika berpuasa? Okey, terima kasih Aufi. Sebenarnya ada banyak sebab. Kalau kita tengok pada sudut agama Islam, yang pertama ialah lapar melemahkan jasad, melemahkan badan kita. Jadi bila badan kita lemah, nafsu mudah mengambil alih. Imam Al-Ghazali ada menyatakan bahawa bila tubuh lemah kerana lapar, maka nafsu cepat marah dan hati mudah resah. Yang kedua, sebenarnya lapar adalah ujian. Memangnya Allah menjadikan lapar itu ujian kepada manusia. Kalau kita tengok surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Aku telah menguji manusia dengan ketakutan dan juga kelaparan, kekurangan harta benda, kehilangan orang yang disayangi, dan juga berita gembira untuk orang-orang yang sabar. Jadi itulah sebabnya kita bila lapar je, kita akan mudah marah. Sebab itu memang ujian kepada kita. Dan kita kena sedar bahawa lapar itu adalah ujian.
Boleh Ustazah kongsikan contoh situasi di sekolah yang benar-benar menguji kesabaran murid? Ada banyak lah. Contohnya ialah kalau kita kalau murid sekolah petang contohnya balik lambat kan, fokus dah menurun. Okey, itu merupakan ujian sabar kepada mereka bagaimana nak terus fokus sampai hujung waktu. Yang kemudiannya panas. Panas terik menyebabkan badan kita tak cukup air, nak minum tak boleh. Itu kita perlu sabar kan. Kita perlu sabar kerana itu adalah kesusahan yang perlu kita hadapi dalam bulan puasa, sebab ujian lapar bagi dalam bulan puasa itu akan mendapat ganjaran yang sangat besar. Terima kasih Ustazah. Apa kesan jangka panjang jika murid berjaya melatih sabaran sejak usia sekolah? Okey, pertama sekali tentulah bila kita sentiasa melatih sabar, iman akan bertambah. Iman akan bertambah, kita akan lebih taat kepada Allah. Kita akan tidak terburu-buru dalam melakukan sesuatu tindakan dan juga kita tahu menahan diri bila kita berada dalam situasi yang menekan hidup kita. Kita dewasa nanti juga kita akan menjadi seorang pemimpin yang mantap dari segi kesabarannya. Kerana kalau seorang pemimpin, dia perlu mengurus manusia, mengurus orang lain. Dia kena selesaikan konflik dan masalah. Dan dia juga kena buat keputusan penting. Dan dia kena sabar menghadapi kritikan. Dan tentulah, bila kita dah latih sabar ni dari umur seusia kamu, maka kamu akan jadi manusia yang berjaya, cemerlang dalam akademik. Kerana apa? Sabar. Sebab ada disiplin belajar, juga sabar sanggup ulang kaji walaupun susah. Kemudian tahan diri daripada gangguan gadget, gangguan kawan, gangguan malas, Jadi dan orang yang sabar ini juga dia tidak mudah berputus asa apabila dia melalui kegagalan. Terima kasih Ustazah Jamilah kerana sudi menjawab soalan kami. Ustazah Faizah, apakah maksud syukur yang sebenar dalam Islam? Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur dari sudut bahasa maksudnya berterima kasih ataupun menghargai pujian. Okey, itu dari sudut bahasa. Dari sudut istilah, kita menghargai, kita berterima kasih, kita melahirkan segala pujian itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada melalui lisan, perbuatan ataupun dalam hati. Semua tu menzahirkan dan kita menggunakan segala rasa syukur itu, segala pujian itu, segala rasa berterima kasih itu ke arah kebaikan, bukan bertujuan untuk kemaksiatan. Ustazah, mengapa ada murid yang kehidupannya serba cukup tapi dia masih rasa tak bersyukur? Kadang-kadang kita manusia ni kan, kita selalu rasa macam serba tak cukup. Kalau kita ada lebih, kita nak lebih lagi. Sebagai seorang murid, saya rasa dia rasa walaupun dia ada semua, dia rasa tak cukup. Sebab dia kadang-kadang dia memandang orang yang lebih atas. Contoh, dia ada kereta. Okay, datang sekolah dengan kereta. Tapi dia memandang orang yang datang dengan Velfire contohnya. Dia datang dengan kereta kecil. Dia pandang orang yang ada kereta besar. Okey, dia bawa duit RM5. Dia pandang orang yang bawa duit RM10. Itu yang menimbulkan kita rasa diri itu kekurangan. Kita tak bersyukur dengan apa yang kita ada. Sedangkan untuk melahirkan rasa syukur ni, kita perlu melihat yang di bawah. Contoh, jangan bandingkan kita bawa RM5 hari ni, kita bandingkan dengan orang yang bawa RM10.
RM15, tapi kita bandingkan dengan orang yang hanya bawa bekal, bawa air kosong, tak ada duit nak makan, bawa satu hari RM1. Dan lebih jauh lagi kalau kita tengok kanak-kanak di Palestin yang mana nak makan, nak jumpa makanan satu hari pun susah, macam mana mereka menahan lapar seolah-olah berpuasa sedangkan bukan bulan puasa. Dan manakala kita ni setiap hari kita dapat makan walaupun nasi dengan lauk, sayur, walaupun sedikit kita dapat makan dibandingkan dengan kanak-kanak di Palestin. Sepatutnya murid-murid begini yang kita rasa macam aku ni tak cukup lah duit RM5 mak ayah bagi ni, perlu melihat bukan orang yang lebih atas tetapi melihat yang di bawah. Terima kasih Ustazah. Bagaimana cara mudah untuk murid memupuk rasa syukur setiap hari di sekolah? Untuk lahirkan rasa syukur dalam diri kita ni, kita mulakan dengan perkara kecil. Contoh, kita datang sekolah, bermula kita bangun tidur, kita ucapkan, kita celik je mata tu, ucapkan Alhamdulillah. Hari ni kita dapat bernafas, masih lagi Allah pinjamkan nafas, nyawa kita untuk kita menikmati hari ni, udara hari ni, persekitaran hari ni. Kemudian kita sarapan, kita ucapkan Alhamdulillah, walaupun sikit aku dapat makan hari ni. Ada lagi yang bangun tidur tak dapat makan kan. Datang sekolah, mak ayah bagi duit, walaupun sedikit kita rasa terima kasih ayah, terima kasih mak, sebab mampu lagi memberikan kita wang saku, bagikan kita duit untuk kita bawa ke sekolah. Kalau kita bawa bekal, kita perlu rasa syukur juga. Sebab apa? Allah bagi juga rezeki kita untuk hari itu, untuk kita bawa bekal ke sekolah. Sedangkan ada yang datang sekolah dengan berpuasa dan teguk air kosong sahaja. Jadi sifat syukur ni kita perlu terapkan daripada benda sekecil-kecilnya, bermula daripada yang kecil hinggalah benda yang sebesar-besarnya. Ustazah, apakah kesan syukur terhadap emosi dalam pembelajaran murid? Kalau kita ni bersyukurlah, sebagai seorang manusia, saya sendiri pun walaupun guru kan, kadang-kadang kita rasa macam itu aku tak dapat ni, aku tak dapat tu kan. Jadi dalam untuk memupukkan rasa syukur atau kesan rasa syukur ni kepada seseorang murid tu, bila dia buat sesuatu tu dia akan menghargai, okey, dia akan rasa macam rendah diri, dia akan rasa tawaduk, dia akan rasa indah kehidupan dia hari itu adalah hari yang sangat indah sekiranya dia menerapkan kesyukuran tu dalam kehidupannya. Contoh, cikgu mengajar di dalam kelas, murid mendengar kan, kita bersyukur. Oh, hari ni aku diberikan nikmat mendengar. Aku mampu mendengar lagi ilmu yang guru sampaikan. Aku mampu melihat lagi suasana sekolah. Aku dapat merasai kawan-kawan berada di sekitar sekolah tu. Bila kita rasa macam tu dan kita bandingkan, bagaimana kanak-kanak di Palestin khususnya yang tak mampu bersekolah, yang tak mampu melihat, yang penglihatan mereka dirampas dengan kezaliman Israel, dengan pendengaran mereka tak mampu lagi mendengar suara-suara guru, mendengar suara kawan-kawan di sekeliling disebabkan persekitaran mereka hanya ada bom kan, kedengaran bunyi senjata api. Jadi di situ bila kita ada rasa syukur tu, kita akan rasa diri kita ini, ya Allah, aku ni lemah sebenarnya, aku ni masih jauh, aku ni kesusahan aku tidak seberapa seperti kesusahan dibandingkan dengan orang lain. Maka kita akan rasa insaf, kita akan rasa rendah diri dan kita sentiasa menginsafi dan cuba memperbaiki apa sahaja dalam diri kita. Baik Ustazah, boleh Ustazah berikan sedikit amalan Ramadan yang boleh melatih sabar dan syukur secara konsisten? Sebagai seorang Islam khususnya Muslim kan, setiap tahun kita akan menyambut bulan Ramadan yang semestinya kita tahu bulan Ramadan tu adalah bulan puasa yang mewajibkan kita berpuasa.
amalan yang boleh kita lakukan atau boleh sebagai seorang murid ataupun seorang guru. Mungkin mula kita beribadat di samping kita bersyukur tu kita mula dengan sedekah. Tak payahlah kita kata satu hari aku dapat wang saku pun sikit, bawa RM2 nak sedekah banyak kan. Tak perlu, sebab Rasulullah kata sedekah ni tak perlu banyak, senyuman pun adalah sedekah kan. Jadi kalau kita datang sekolah, okey, hari ni kita mulakan dengan senyuman, jangan masam muka. Okey, kita mulakan hari kita dengan senyuman. Jumpa cikgu bagi salam assalamualaikum, senyum. Jumpa kawan assalamualaikum, senyum. Itu juga dalam bentuk sedekah yang kita boleh mulakan daripada sekecil-kecil benda. Kemudian bulan puasa ni kita boleh mulakan dengan selain kita berpuasa, beribadat, berterawih pada malam hari, kita juga boleh mula dengan berqiyamul lail. Okey, contoh qiyamul lail ni adalah bangun malam untuk beribadat kepada Allah. Contoh kita bangun hari ni kita bangun dengan solat tahajud. Besok mungkin kita tambah dengan solat tahajud, solat sunat. Lusa mungkin kita boleh tambah lagi dengan solat tasbih kan. Macam-macam kita boleh buat pada bulan puasa. Mulakan dengan sekecil-kecil ibadah dan kita boleh melatih diri kita istiqamah. Bulan puasa ni adalah bulan yang bagus untuk kita mulakan satu kebaikan sebab mendapat ganjaran kan. Allah bagi galakkan untuk kita buat sebab kita dapat ganjaran pahala yang banyak pada bulan puasa ni. Kemudian kita mula tu kita boleh istiqamah sebab bila kita lapar, kita letih, kita macam nafsu kita untuk buat benda lain, nak mengadap telefon tu jadi malas kan. Jadi waktu ni lah kita berzikir ke, mulakan dengan sedikit tu sepanjang bulan Ramadan ni kita buat setiap hari. Jadi sebulan itu kita dapat melatih diri kita untuk konsisten. Contoh kalau kita bangun malam kan, memang kita nak bangun sahur pun kan, bangun je sebelum makan tu solat 2 rakaat. Kemudian besok tambah lagi solat 2 rakaat, solat sunat kan, solat tahajud, solat tasbih. Sedangkan Rasulullah pun kita kena ingat, kita kena muhasabah balik diri kita ni. Rasulullah yang Rasul yang dijamin masuk syurga, yang diampunkan dosa dia, Rasulullah pun bertahajud setiap malam. Sebab apa sampai isteri baginda tanya, kenapa ya Rasulullah engkau adalah kekasih Allah yang memang dah dijamin masuk syurga, kenapa kau bersusah payah sampai bengkak kaki solat tu kan. Jadi Rasulullah kata, itulah tandanya aku nak menunjukkan rasa syukur aku kepada Allah. Bengkak kaki tu sebenarnya tak cukup lagi dengan nikmat yang Allah bagi. Tak setimpal pun dengan apa yang Allah bagi dekat aku berbanding aku solat ni setakat bengkak kaki tu. Jadi kita ni sebagai murid, sebagai umat Islam khususnya, bulan Ramadan ni adalah bulan yang paling bagus untuk kita melatih diri kita beribadah. Mulakan dengan sekecil-kecil, contoh senyum tadi kan, dan boleh juga kita istiqamah sehingga kita boleh bangun malam dan solat. Bukan bulan puasa saja, tapi insya-Allah kalau kita amalkan bermula hari ini, kita boleh amalkan seluruh hidup kita, insya-Allah. Terima kasih Ustazah. Ustazah, bagaimana murid boleh mengawal marah dan percakapan ketika puasa? Boleh kawal marah dan percakapan ni dengan latihan sebenarnya. Setiap hari tu kita kena, memang kita ni kan, kalau saya sendiri pun, kalau murid-murid tak dengar cakap kan, kita nak marah je kan. Tapi kita kena ingat, kadang-kadang tu waktu kita mula nak marah tu, kita kena ingat, marah ni daripada siapa sebenarnya. Kalau kita tahu kan, marah tu adalah amalan siapa? Amalan syaitan kan. Jadi kita kena ingat, cepat-cepat kita kena istighfar, astagfirullahalazim. Macam mana Rasulullah anjurkan sekiranya kita ni dalam keadaan marah, apa yang Rasulullah suruh buat? Kalau kita tak berjaya nak kawal marah kita tu, dalam keadaan kita berdiri, kita kena duduk. Kalau duduk tu pun tak mampu untuk mengawal amarah kita ni, kita kena buat apa? Baring. Rasulullah kata, baring. Kalau dah baring buat apa lagi? Tidur ke? Kan? Tak mampu juga. So pergi ambil wuduk kan, basahkan
muka kita, tangan kita, anggota kita dengan wuduk supaya amarah tu hilang. Jadi kita kena sabar sebenarnya, sabar dan ikut apa yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk membentuk diri kita untuk mengawal emosi kita dari perasaan cepat marah. Ustazah, boleh Ustazah berikan satu amalan yang kecil tapi dia punya ganjaran besar dalam bulan Ramadan? Sebenarnya bulan Ramadan ni awak buat apa pun dapat pahala kan, yang baik lah. Sebab pahala Allah janjikan ni berlipat kali ganda bulan Ramadan. Kalau bulan lain kita dapat, mungkin kita buat satu dapat satu. Tapi bulan Ramadan ni kita buat satu dapat 10. Jadi sebenarnya bukan satu amalan. Banyak sangat amalan bulan Ramadan ni yang kita buat yang pahalanya berlipat kali ganda. Contoh macam saya kata tadi, sedekah. Mulakan sedekah kan. Tak perlu sedekah tu banyak cara. Okey, senyum pun sedekah. Memberi apa yang kita ada tu pun sedekah. Berkongsi rezeki, share kuih kan. Makanan waktu berbuka pun adalah sedekah. Dan juga amalan yang kita boleh buat di malam hari. Contoh kita bertarawih. Bertarawih tu memang wajib dah. Setiap surau dan masjid juga akan buat solat tarawih. Kita boleh solat tarawih. kemudian boleh bangun solat waktu malam dan daripada kita bersembang santai, boleh bagi tazkirah ataupun menyebut benda-benda yang bermanfaat kepada kawan juga adalah akan mendapat pahala yang banyak. Macam-macam. Sebenarnya bukan satu amalan tetapi berbagai amalan yang kita boleh laksanakan, boleh buat pada bulan Ramadan ni yang semuanya Allah janjikan pahala yang berlipat kali ganda. Baik, terima kasih Ustazah Zamila dan Ustazah Faizah kerana sudi luangkan masa untuk jawab soalan daripada kami. Ramadan, bulan pendidikan jiwa yang melatih sabar dan syukur. Semoga Ramadan ini membentuk kita menjadi insan yang lebih baik. Ini adalah podcast Sekolah Latih Sabar dan Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan selamat